Hai, hari ni saya nak buat pandan chiffon cake. Kek yang lembut, gebu, wangi, manis dan sedap dimakan bersama family hujung-hujung minggu ni. Jom tolong saya buat kek ini sama-sama di dapur. Langkah pertama, kita ambil 8 biji telur grade A, kemudian kita asingkan putih dan kuning. Untuk resepi ini, kita perlukan 8 biji putih telur, manakala yang kuning kita hanya gunakan 4 sahaja untuk resepi ini. Yang 4 lagi tu kita simpan untuk buat resepi lain. Ini adalah 8 biji putih telur yang telah pun kita asingkan. Sekarang kita ketepikan dahulu. Ini pula mangkuk adunan yang mengandungi 4 biji kuning telur, yang 2 tu dah pecah. Okey, jadi sekarang kita akan buat adunan yang menggunakan kuning telur ni dahulu. Sekarang kita sediakan bahan cecair dulu. Masukkan 1/8 cawan jus pandan ke dalam measuring cup. Kemudian kita penuhkan dua-dua cawan ini dengan santan. So total liquid santan dan jus pandan ini adalah 3/4 cawan. Okey, kemudian kita tuangkan cecair ini ke dalam mangkuk yang berisi dengan telur kuning. Kemudian masukkan 57 gram minyak masak dan kacau rata. Setelah itu, ayakkan 170 gram tepung naik sendiri ke dalam adunan tadi, kacau sebati dan ketepikan. Next, masukkan 225 gram gula caster dan 1,5 sudu kecil cream of tartar ke dalam putih telur. Seterusnya, kita akan putarkan sehingga ia menjadi putih dan bertanduk. Anggaran masa adalah 7 hingga ke 10 minit. Sekarang kita cedokkan 3 sendok putih telur ini dan masukkan ke dalam adunan pandan. Kacau dahulu, kemudian kita masukkan ke semua waki putih telur itu dan kacau sehingga sebati. Semasa mengacau adunan ini, kita perlu menggunakan teknik kaut balik, yang mana kita perlu lakukan perlahan kerana kita tak nak gelembung udara terkeluar nanti. Sekarang kita sediakan loyangnya. Yang ini adalah loyang bersaiz 10 inci dan ia detachable, dan kita tak perlu untuk oles minyak ataupun lapikkan dengan baking paper. Okey, kita boleh direct tuangkan adunan ke dalam loyang ini dan seterusnya kita terus bakar pada suhu 175 darjah Celsius sehingga 180 darjah Celsius selama 30 hingga 45 minit mengikut oven masing-masing. Nampaknya kek kita dah siap. So kita sejukkan dahulu. Kemudian kita boleh sisipkan bahagian tepi, bahagian tengah dan juga bahagian bawah loyang ini untuk keluarkan kek. So kek tu dia ada crack sikit dekat situ. Itu maksudnya mungkin saya terlebih preheat oven tu. So preheat oven pada suhu 100 darjah Celsius selama 10 minit dah cukup. Kek chiffon pandan kita dah siap dan sedia dihidang. Saya harap anda akan mencuba resipi ini sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.